Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Ipoh Symposium Music Symposium 2025 kerana sudi menerima artikel kami dan untuk dikongsi bersama pada tahun ini. Tajuk artikel saya adalah populariti rakaman lagu-lagu nasyid dan religi di kalangan penyanyi-penyanyi wanita 1970-an dan 1980-an. Penulis bersama Dr. Ahmad Kamal Bashar Salihuddin dan saya sendiri Hamzah Muhammad Tahir daripada daripada Fakulti Filem, Teater dan Animasi UiTM. Jadi saya teruskan dengan pengenalan artikel ini. Seni lagu nasyid merupakan salah satu bentuk seni muzik Islam yang mempunyai potensi besar dalam mempengaruhi kesejahteraan mental individu melalui ekspresi emosional, dimensi spiritual serta hubungan sosial. Walaupun beberapa kajian telah meneliti seni lagu nasyid, penelitian yang lebih mendalam masih diperlukan bagi memahami peranannya secara holistik. Dari segi takrif, seni lagu nasyid ialah bentuk seni muzik yang berakar dalam tradisi muzik Islam. Istilah nasyid berasal daripada bahasa Arab dan membawa maksud nyanyian ataupun lagu. Secara umumnya, seni lagu nasyid menekankan unsur-unsur keagamaan dan spiritual melalui lirik-lirik yang syarat dengan nilai Islam. Melodinya pula biasanya sederhana, tenang serta tidak terlalu rumit agar mesej keagamaan dapat disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Selain itu, seni lagu nasyid berfungsi sebagai medium pendidikan dan penyebaran mesej keagamaan. Ia boleh dipersembahkan secara berkumpulan, duet maupun perseorangan dengan tujuan utama untuk mendidik, menasihati serta menyemai nilai murni dalam kalangan pendengar. Kelahiran nasyid tidak dapat dipisahkan daripada perkembangan muzik Islam di dunia Melayu pada era awal sekitar 1970-an. Nasyid banyak dipengaruhi oleh tradisi kasidah dan selawat yang dibawa dari Timur Tengah serta Indonesia. Kumpulan seperti Orkes El Suraya dari Indonesia memberi inspirasi awal kepada perkembangan nasyid moden di Malaysia. Menjelang tahun 1980-an dan 1990-an, syarikat rakaman mula memberi perhatian terhadap genre ini dengan menubuhkan kumpulan-kumpulan nasyid yang akhirnya memperluas khalayaknya ke arus. Seni lagu nasyid bukan sahaja berperanan sebagai hiburan rohani, tetapi juga sebagai wahana dakwah dan pendidikan masyarakat melalui lirik yang syarat dengan nasihat, ajakan kepada kebaikan serta seruan ke arah nilai akhlak Islami. Nasyid membentuk ruang sosial yang mendekatkan komuniti Muslim kepada ajaran agama. Ia turut berfungsi sebagai medium untuk memperkukuh identiti Islam, terutama dalam kalangan remaja dan belia yang mencari hiburan alternatif yang sesuai dengan tuntutan agama. Kandungan lirik yang syarat dengan unsur ketuhanan menjadikan nasyid bukan sekadar hiburan, tetapi juga medium dakwah yang mendidik, menyampaikan nilai murni serta mengingatkan manusia tentang rahmat Allah. Oleh itu, lagu kerohanian di Malaysia wajar dilihat sebagai warisan seni yang bukan sahaja berfungsi dalam konteks hiburan, tetapi juga sebagai wahana pendidikan rohani dan budaya yang terus relevan dalam masyarakat kontemporari. Dalam konteks kontemporari, nasyid mengalami transformasi dari segi bentuk persembahan, susunan muzik dan gaya penampilan. Sekiranya dahulu nasyid lebih sinonim dengan persembahan sederhana tanpa alat muzik moden, kini ia turut diiringi oleh pelbagai instrumen seperti gitar, keyboard dan peralatan perkusif. Malah wujud juga gabungan genre baru seperti pop nasyid dan nasyid kontemporari yang lebih mesra dengan cita rasa generasi muda. Walau bagaimanapun, meskipun melalui perubahan gaya dan pendekatan, tujuan utamanya sebagai medium dakwah dan penyebar nilai murni tetap dikekalkan. Sejak
pertengahan tahun 1970-an, nasyid di Malaysia telah berkembang dengan perkembangan lagu kerohanian atau nasyid. Di Malaysia telah melalui beberapa fasa penting sejak dekat 1970-an. Pada fasa awal, nasyid lebih terserlah sebagai lagu-lagu individu atau single sebelum berkembang menjadi album penuh yang mencerminkan pengaruh muzik pop dan pertimbangan komersial. Artis wanita memainkan peranan yang penting dalam membawa nasyid ke arus perdana. Kehadiran kumpulan wanita nasyid dipandang sebagai faktor yang membantu memperluas penerimaan genre ini dalam kalangan pendengar Islam dan masyarakat umum. Selain itu, pengaruh dari luar, terutamanya dari Indonesia dan pelajar-pelajar Melayu yang menuntut di Timur Tengah serta kerjasama dengan syarikat rakaman antarabangsa turut mempercepatkan transformasi genre ini. Walau bagaimanapun, pada pertengahan 1980-an, penerbitan album nasyid mengalami kemerosotan akibat faktor ekonomi dan perubahan dalam trend muzik. Faktor seperti cetak rompak, kos penerbitan dan peralihan minat pendengar turut dikenal pasti sebagai penyumbang kepada penurunan tersebut. Kebangkitan semula genre nasyid berlaku melalui model rakaman bebas dan penlibatan artis tempatan dan antarabangsa. Fenomena raihan pada akhir 1990-an dan awal 2000 dirujuk sebagai contoh penting bagi bagaimana nasyid boleh berkembang melalui model komersial moden dan pemasaran antarabangsa meskipun dengan sumber yang lebih kecil. Secara keseluruhan, nasyid di Malaysia telah menunjukkan keanjalan yang luar biasa dari fasa awal lagu individu melalui tempo komersial yang intensif ke zaman kemerosotan dan akhirnya kebangkitan semula. Ini mencerminkan bukan hanya perubahan dalam industri muzik dan budaya popular, tetapi juga transformasi sosial dan dakwah dalam kalangan umat Islam di Malaysia dan rantau Asia Tenggara. Muzik nasyid mendapat perhatian yang ketara dalam kalangan penggiat industri dan pendengar di Malaysia sepanjang tahun 1970-an. Lagu kerohanian di Malaysia telah berkembang sebagai satu bentuk seni muzik yang menekankan hubungan manusia dengan Tuhan serta sesama manusia, di samping mengangkat nilai-nilai murni seperti kebaikan, kasih sayang dan tanggungjawab sosial. Artis seperti Sharifah Aini memainkan peranan penting juga dalam perkembangan awal genre ini kerana hampir setiap albumnya mengandungi sekurang-kurangnya satu lagu kerohanian, sekaligus memperkenalkan elemen rohani ke dalam arus muzik popular. Dari segi pengaruh luar, kemunculan kumpulan wanita Orkes El Suraya dari Indonesia telah memberi inspirasi kepada perkembangan nasyid tempatan, khususnya dalam kalangan artis wanita. Di Malaysia, sokongan syarikat rakaman antarabangsa turut mengukuhkan kedudukan genre ini. Misalnya EMI telah menubuhkan kumpulan wanita seperti Hidayah, Al-Mizan dan Al-Jawahir. Walaupun kumpulan Hidayah hanya bertahan sehingga 1980 selepas tamat kontrak, kumpulan Al-Mizan dan Al-Jawahir kekal aktif sehingga awal dan pertengahan 1980-an. Lagu-lagu kumpulan ini mendapat liputan meluas melalui radio yang menjadi medium utama penyebaran muzik pada masa tersebut. Lagu-lagu nasyid sering dimainkan sebelum azan dan juga sebagai selingan sebelum siaran berita, menjadikan genre ini dekat dengan pendengar dan memperkukuh peranannya sebagai wadah hiburan berteraskan nilai kerohanian. Ini disenaraikan beberapa kumpulan nasyid utama yang sangat hebat pada masa dulu. Salah satunya kumpulan Al-Mizan yang muncul pada awal 1970-an, sering dianggap sebagai perintis nasyid moden di Malaysia. Berbeza dengan bentuk kasidah nasional tradisional yang biasanya dilakukan tanpa iringan muzik. Al-Mizan memperkenalkan susunan muzik kontemporari dengan penggunaan gitar, keyboard dan drum ringan. Pendekatan ini menjadikan nasyid lebih segar, lebih mesra pendengar dan mudah diterima masyarakat. Mereka menghasilkan 5 album penuh serta sebuah EP dengan lagu-lagu popular seperti Demi Masa, Alhamdulillah dan Junjungan Mulia. Peranan mereka amat signifikan kerana telah membuka jalan kepada penerimaan nasyid sebagai hiburan arus perdana. Kemudian lahirlah kumpulan Al-Jawahir.
muncul sekitar akhir 1970-an sehingga 1980-an dan dikenali dengan kekuatan harmoni vokal serta susunan muzik yang lebih kemas. Jika dibandingkan dengan Al-Mizan, Al-Jawahir lebih menekankan nilai harmoni dan keseragaman suara kumpulan, menjadikan persembahan mereka lebih formal dan lebih matang. Lirik mereka menekankan mesej dakwah serta penghayatan keagamaan sekaligus memperkukuh kedudukan nasyid dalam kalangan masyarakat Islam. Sementara itu, kumpulan Hidayah yang mula aktif pada tahun 1980-an menampilkan pendekatan lebih sederhana dengan penekanan terhadap vokal dan mesej spiritual. Iringan muzik mereka tidak seperti Al-Mizan, sebaliknya memberi lebih ruang kepada lirik untuk menonjolkan nilai dakwah. Walau bagaimanapun, penerimaan mereka agak terbatas kepada segmen masyarakat tertentu. Kumpulan ini tetap memperkaitkan variasi nasyid moden dengan corak kerohanian yang lebih mendalam. Jadi secara keseluruhannya, ketiga-tiga kumpulan ini, Al-Mizan, Al-Jawahir dan Hidayah, merupakan tonggak penting dalam sejarah perkembangan nasyid moden di Malaysia. Mereka bukan sahaja berfungsi sebagai penghibur, tetapi juga sebagai penyampai dakwah melalui media muzik. Dengan sumbangan masing-masing, mereka berjaya memperluaskan pengaruh nasyid sehingga menjadi salah satu bentuk seni muzik Islam yang kekal relevan sehingga ke hari ini. Jadi penampilan kumpulan nasyid era 1970-an ini di Malaysia masih bersifat sederhana. Dia tidak terlalu terikat dengan kod pakaian Islam. Kalau kita tengok, kita cuba tengok kulit-kulit album mereka, ya. Kalau kita melihat dari segi kulit album, cover album mereka, mereka tidak terlalu terikatlah dengan kod pakaian Islam seperti yang dilihat pada dekad-dekad berikutnya. Sebahagian kumpulan nasyid, khususnya yang lahir daripada institusi sekolah dan universiti, memakai pakaian tradisional Melayu seperti baju kurung, kebaya dan baju kurung moden. Malah ada mengenakan gaun labu untuk pakaian berunsur formal yang dipengaruhi gaya persembahan kumpulan Kuala Barat. Penggunaan tudung belum meluas pada ketika itu dan sesetengah penyanyi wanita masih tampil dengan fashion moden. Walau bagaimanapun, elemen-elemen kesopanan tetap menjadi asas penampilan mereka seiring dengan mesej dakwah yang dibawa melalui lagu. Dari sudut persembahan, kumpulan seperti Al-Mizan, Hidayah dan Al-Jawahir sering tampil dengan busana dan yang seragam sebagai tanda disiplin dan identiti kolektif. Meskipun variasi gaya pakaian mencerminkan peralihan sosial serta pengaruh moden yang kuat pada dekad tersebut. Penampilan ini memperlihatkan fasa awal perkembangan nasyid sebelum ia beralih kepada imej yang lebih Islami dan seragam pada 1980-an dan 1990-an. Saya sangat bertuah kerana dapat berbual dengan Dato' M. Nasir dan bertanyakan tentang nasyid pada ketika itu. Dan menurut Dato' M. Nasir, perkembangan muzik nasyid dan religi di Malaysia bermula sekitar tahun 1960-an apabila muzik yang dikenali sebagai nasyid ni mula kedengaran di Singapura dan di Johor melalui guru muzik serta band sekolah yang dipengaruhi oleh tradisi band askar, muzik dan militeri yang ketika itu banyak disertai oleh orang Melayu. Dari sinilah lahirlah kumpulan muzik belia yang biasanya berasingan mengikut jantina dengan lagu-lagu bertemakan agama dan asas. Tokoh seperti Pak Chat muncul sebagai penyanyi solo religi sebelum kemunculan kumpulan pertama wanita seperti Hidayah dan Al-Mizan. Manakala instrumentasi pada awalnya banyak dipengaruhi tradisi Arab seperti gendang Arab dan gambus sebelum diperkaya dengan penggunaan instrumen barat seperti drum moden, gitar dan orkestra. Rentak Arab seperti Masri dan Zapin mendominasi. Seperti pengaruh band, tentera juga terserlah dalam irama nasyid.
menurut Datuk M. Nasir, iaitu macam marching, berbentuk marching. Menurut beliau juga, transformasi berlaku apabila kumpulan seperti Al-Jawahir mula tetap bernuansa ketuhanan, menyerapkan elemen pop ke dalam nasyid, tapi tetap liriknya masih berteraskan ketuhanan, dan penyampaian kumpulan dikekalkan sebagai identiti berkumpulan, penyampaian secara berkumpulan. Pengaruh Timur Tengah semakin ketara pada era 1980-an dan 70-an melalui kumpulan Samrah yang mengekalkan chorus dan solo. Manakala lagu solo wanita seperti Al-Jawahir menunjukkan pendekatan moden berteraskan Arab. Tradisi band tentera pula memainkan peranan sangat besar kerana ramai pemuzik Melayu menjadikannya landasan kerjaya muzik profesional. Selain muncul kumpulan berorientasikan agama yang akhirnya membentuk genre sendiri. Jadi pada masa yang sama, menurut Datuk, musik pop Ye-Ye di era 60-an dan retro di era 70-an memperlihatkan pembentukan identiti muzik baru yang syarat dengan pengaruh band. Datuk M. Nasir juga menekankan bahawa tradisi Melayu seperti joget, inang, zapin dan serampang tidak dapat dipisahkan daripada perbincangan tentang genre ini. Dengan joget misalnya berasal daripada pengaruh Portugis yang dikenali dengan nama berbeza di Indonesia serta Sumatera seperti serampang 12, sementara serampang laut berfungsi sebagai lagu dan tarian sekaligus. Lagu-lagu Melayu klasik yang sering dirakam semula menjadikan popular kembali, dan penyanyi seperti Beng Slamet dan Effendi memberikan sumbangan besar dalam memperkukuh identiti muzik Melayu. Keseluruhannya, menurut Datuk M. Nasir, perkembangan muzik nasyid, religi dan tradisi Melayu merupakan hasil pertemuan antara Arab, Barat dan budaya tempatan yang bukan sahaja melahirkan bentuk hiburan tetapi juga menjadikan wahana dakwah, simbol budaya serta lambang identiti masyarakat Melayu moden. Jadi secara keseluruhannya, perkembangan seni lagu nasyid di Malaysia memperlihatkan satu proses transformasi budaya dan dakwah yang dinamik sejak era 1970-an. Pada peringkat awal, nasyid dipengaruhi oleh tradisi kasidah, selawat dan alunan muzik Timur Tengah sebelum disesuaikan dengan konteks tempatan melalui muzik pengaruh muzik Melayu tradisional dan gaya moden. Kumpulan-kumpulan perintis seperti Al-Mizan, Al-Jawahir dan Hidayah memainkan peranan penting dalam memperbagaikan pendekatan nasyid, daripada susunan muzik yang sederhana kepada bentuk yang lebih kontemporari dengan harmoni vokal dan penggunaan instrumen moden. Dari segi penampilan, imej sederhana tetapi kemas dan yang mereka tunjukkan mencerminkan peralihan norma masyarakat Melayu Islam pada era 1970-an yang sedang menuju fasa Islamisasi budaya pada dekad seterusnya. Fungsi sosial nasyid jelas melampaui hiburan kerana ia menjadi wahana dakwah, pendidikan serta pembentukan identiti kolektif umat Islam, khususnya golongan belia yang mencari alternatif hiburan yang selari dengan ajaran agama. Walaupun genre ini mengalami pasang surut, termasuk kemerosotan pada pertengahan 1980-an akibat faktor ekonomi dan perubahan selera muzik, nasyid berjaya bangkit semula melalui model rakaman bebas dan fenomena komersial seperti kejayaan kumpulan Raihan pada tahun 1990-an. Wacana Datuk M. Nasir menguatkan lagi pemahaman bahawa nasyid ialah hasil pertemuan antara pengaruh Arab, Barat dan budaya Melayu tempatan, menjadikannya satu bentuk seni yang unik di rantau ini. Oleh itu, nasyid di Malaysia bukan sekadar sebuah genre muzik, tetapi juga sebahagian daripada warisan seni Islam yang terus relevan kerana fleksibiliti menyesuaikan diri dengan perubahan sosial budaya dan industri muzik. Kedudukan nasyid hari ini adalah hasil daripada sumbangan kumpulan perintis era 1970-an yang berjaya memperkenalkan nasyid ke arus perdana serta membentuk asas kepada sinambungan dan kebangkitan semula genre ini dalam konteks kontemporari. Untuk itu, sekian, saya ucapkan ribuan terima kasih dan jumpa lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya kenalkan diri saya Muhammad Syahril bin Zamri, anak jati Keramat Kuala Lumpur, kini berkhidmat di Universiti Teknologi Mara sebagai kerani, dan hari ini saya nak kongsikan sedikitlah tentang tajuk saya bertajuk transformasi instrumen musik dalam industri nasyid di Malaysia. Honestly, ini kali pertama saya terlibat dalam arena simposium dengan orang-orang yang hebat sekeliling saya. Dan tapi saya nak cakap di sini, dan saya bukanlah datang sebagai seorang yang pakar dalam bidang muzik atau orang yang arif tentang aspek teknikal. Cuma saya hadir sebagai peminat nasyid biasa yang membesar dengan lagu-lagu nasyid sejak saya kecil lagi. Dan mungkin saya antara yang paling muda lah dalam kalangan pembentang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab saya lahir 27 April 1997. Saya mungkin antara muda yang kat sini lah. Tapi saya cuba bawa sedikit pandangan daripada saya sendiri, daripada suara mungkin generasi muda itu sendiri, tentang bagaimana saya melihat perubahan dalam perjalanan nasyid sepanjang yang saya ni lah ceburi ni. Dan saya masih ingat lagi masa saya kecil dulu saya memang mula jadikan hobi mengumpul cakar padat nasyid itu sebagai satu hobi saya lah. Dan album yang terawal saya beli itu adalah album pertama Raihan, album Puji-Pujian tahun 1997. Waktu tu memang saya lahir lagi tapi mungkin agak lambat sikit. Dan memang lagu tu saya berulang kali, memang lagu tu memang yang basicnya mengajar kita mengucap syahadah. Dan memang sebagai kesimpulannya, memang lagu tu memang agak message yang memang menyentuh hati kita inilah, untuk mengucap syahadah, mengingat Allah dan Muhammad sebagai Rasulullah. Dan saya teruskan pada poin saya di sini. Okey, sebentar ya. Okey. Untuk slide pertama ni, kalau saya nak cerita sikit, kalau dulu nasyid ni, kalau kita sinonim dengan maafkan saya, kita akan nasyid ni sinonim dengan instrumen yang agak yang tradisinya seperti rebana dan kompang dan mengutamakan sebagai vokal. Tapi hari ini balik kita dengar lagu nasyid sekarang, yang ada yang bunyi dia ada macam unsur pop, mungkin rock dan R&B. Siap ada mungkin ada efek-efek digital sikit. Tapi soalan dia di sini, macam mana bagi saya di sini evolusi itu berlaku adakah nasyid ini masih kekal dengan identiti asalnya, dengan maksudnya identiti Islamiknya, atau dah terlalu moden? Inilah dilema yang kita panggil bagi saya di sini transformasi ini nasyid melambangkan sebenarnya antara nilai tradisi Islam dan pengaruh moden. Tapi kalau kita renung baliklah, perubahan ni sebenarnya bertitik tolak daripada budaya Islam dan Melayu itu sendiri, yang sentiasa seimbang antara tradisi dan pembaharuan, iaitu inovasi sendiri Dan seterusnya. Okey, saya akan cerita di sini maafkan saya teruskan. Okey, akar tradisional nasyid di Malaysia pada pendapat saya lah, asalnya berakar daripada zikir dan bentuk dalam zikir dan selawat dan dia banyak juga ambil inspirasi ini daripada Timur Tengah dan juga Nusantara. Kalau kita dengar cara penyampaian nasyid dari zaman dulu fokus utama dia vokal secara berharmoni. Ada gaya macam kawalan vokal yang sangat halus. Bagi saya masa tu alat muzik cuma bagi saya agak ringan-ringan juga. Macam dimainkan macam rebana, kompang, dan bagi saya sekadar bagi warna emosi saja pada lagu tu sendiri. Dan bagi saya dia tetap bagi ruang utama untuk menyampaikan menyanyi dan secara jelas menyampaikan mesej dalam lagu itu sendiri. Okey, seterusnya. Okey, saya cerita di sini alat muzik okey sebentar.
Okay, alat muzik tradisional. Okay, alat muzik tradisional di sini saya nak jelaskan agak penting sebab sebab dia mencerminkan identiti Islam dan budaya Melayu. Contohnya kompang dan rebana ya. Dua instrumen ni bagi saya bukan sekadar alat muzik, tapi lambang semangat dakwah untuk menyampaikan mesej dalam lagu nasyid itu sendiri. Dalam persembahan nasyid, dalam mungkin zaman dulu mungkin saya tak lalui saya mungkin ada buat research sikit. Bagi contoh macam kompang kompang ni banyak juga digunakan dalam persembahan nasyid dulu, tapi bagi saya lah kompang ni sebagai semuah nadi zaman nasyid yang zaman dululah. Kerana bagi saya kalau bunyi dia berulang tu macam bawa satu suara macam yang bagi saya harmoni juga. Jadi macam bila dengar macam dengar kompang ni macam inilah roh Islam, dan juga kaitan kita dengan roh kita yang Melayu ni sendirilah. Seterusnya saya ceritakan sikit pasal alat muzik moden dalam nasyid itu sendiri. Bila masuk dalam era moden itu sendiri, munculnya instrumen yang moden seperti gitar, keyboard, synthesizer dan sebagainya lah. Dan selebihnya macam efek-efek digital itu sendiri. Alat muzik ini bagi saya bantu bagi kepelbagaian bunyi, menjadikan lagu nasyid mungkin bagi saya lebih dinamik dan menarik yang penting untuk menarik golongan generasi muda itu sendiri. Tapi dalam masa yang sama lah, dia juga bagi saya mungkin menimbulkan persoalan. Adakah penggunaan alat muzik moden ini dia jejaskan nilai maksud saya asal nasyid itu sendiri, originality nasyid itu sendiri? Kalau bagi pendapat saya lah, sebenarnya kalau digunakan dengan bijak, dia bukan nak menggantikan tradisi yang lama ya, tapi mengukuhkan mesej dakwah itu sendiri dalam nasyid. Macam mana kita guna bunyi moden untuk bawa mesej dengan cara lebih dekat pada pendengar pada hari ini. Seterusnya. Saya tunjuk kat sini. Masuk era 90-an, kebangkitan kumpulan nasyid contemporary. Zaman kebangkitan besar ya, contemporary. Siapa yang tak kenal? Raihan, kumpulan Hijaz itu sendiri, Rabbani. Bagi saya mereka ni pelopor yang berani ubah susunan muzik nasyid seperti mereka mula saya silap di sini. Walaupun muzik mereka berinovasi secara moden seperti yang paling jelas di sini seperti Hijaz itu sendiri ataupun Rabbani, bagi saya macam mana saya dah cakap, mereka pelopor yang berani perintis antara kumpulan nasyid perintis di zaman nasyid kontemporer 90-an. Mereka pelopor tapi masih kekalkan roh tradisional nasyid itu seperti kumpulan Rabbani. Walaupun pada awal kumpulan Rabbani seperti album Rabbani tahun 1997 dan album seterusnya Arah masih menggunakan perkusi tradisional, dan saya ingat lagi saya mendapatkan album Pergi Tak Kembali pada tahun 1999 ya. Lagu Pergi Tak Kembali mendapat sentuhan produksi kumpulan KRU. Saya kata wow, KRU. Bila saya dengar memang agak saya terkejut, memang KRU bagi lagu yang seperti itu kepada kumpulan Rabbani itu sendiri, dan lagu itu memberi kesedaran tentang kematian itu sendiri. Dan seperti lagu bagi saya lagu macam mungkin Rabbani dan seterusnya album Intifada Rabbani, dua-duanya bagi saya contoh macam mana muzik tu boleh bagi saya macam mana jadi dakwah yang agak kuat tapi sedap didengar. Dan masih walaupun pada awal yang saya dapat berdasarkan kajian saya, kumpulan Rabbani menyanyikan lagu Pergi Tak Kembali memang bagi saya dia ada orang kata dia macam menghilangkan roh nasyid. Kenapa ada muzik efek digital macam ni? Tapi bila lambat laun selepas itu, ramai mula menerima lagu Pergi Tak Kembali itu satu mesej jawab. Walaupun muzik dia agak drastik kan, lagu dengan efek digital, dan lagu Intifada itu sendiri mendapat sentuhan produksi KRU sekali lagi. Intifada itu sendiri daripada maksudnya kebangkitan, kalau betul salah maafkan saya lah. Lagu itu sendiri menarik perhatian muda. Until now lagu itu sendiri menjadi siulan untuk anak muda juga.
intifada kan, lagu yang bertema kegabatian dengan chorus yang agak kuat. Dan bagi saya lah, dari situ lah lahir kita ni dapat kumpulan nasyid yang kita bangga-banggakan sebab mereka berani inovasi dengan genre itu sendiri. Okey, seterusnya. Okey, saya cerita sikit berkenaan pasal artis-artis pengaruh muzik global seperti Maizin, Sami Yusof, Opik daripada Indonesia. Nama-nama mereka muncul bagi saya dengan elemen antarabangsa itu sendiri. Mereka gabungkan genre-genre yang moden seperti pop, rock, dan bagi saya yang agak drastik di sini mungkin EDM dengan Maizin itu, Sami Yusof. Bagi saya dia menggabungkan elemen orkestra dan tradisional muzik-muzik mungkin daripada Timur Tengah dalam albumnya, dan Opik itu sendiri dengan elemen moden juga. Masih lagi message dia masih Islami, sampai juga tentang ketuhanan dan itu nasyid. Dan bila platform digital seperti masa inilah YouTube dan Spotify dan mungkin YouTube Music itu sendiri, bagi saya dan artis lokal itu pun follow juga trend itu, kerana membuatkan mereka untuk berkembang dengan gaya antarabangsa itu sendiri. Susunan orkestra seperti melodi Timur Tengah, pengaruh muzik moden seperti R&B dan sebagainya, semua ni tunjuk nasyid bagi saya jadi satu genre yang lebih universal. Okey, seterusnya. Okey. Pelibatan dalam media arus perdana. Okey, sekarang nasyid bukan lagi bagi saya genre yang mungkin bagi saya bukan yang alternatif lah. Sebab kita mungkin nampak sekarang nasyid di Malaysia khususnya, kita nampak nasyid di Malaysia masuk ke anugerah muzik arus perdana seperti anugerah industri muzik AIM, keluar di media masa seperti radio, televisyen dan juga media sosial. Dan instrumen moden itu sendiri memainkan peranan yang agak besar di sini. Bagi saya dia menarik minat pelbagai usia di sini. Contohnya seperti banyak kumpulan nasyid sekarang lah, yang sekarang gunakan platform seperti TikTok. Seperti bagi saya contohlah seperti kumpulan Inti itu sendiri. Mereka bagi saya bukan sekadar untuk mempromosikan mereka di dalam platform seperti itu untuk hiburan saja, tapi untuk sebagai medium dakwah juga. Dan bagi saya sendiri, nasyid ni bukan sekadar lagu, tapi bagi saya, pendapat saya sendirilah, satu gerakan budaya Islam moden, dan itu daripada pendapat saya sendirilah. Okey, seterusnya. Okey, ini bagi saya ceritakan sikit transformasi album nasyid di sini ya. Kalau kita tengok perjalanan daripada album yang pertama itu saya sediakan sini, ini sebahagian sajalah yang saya dapat ceritakan pada puan-puan, seperti album Puji-Pujian Raihan, Pergi Tak Kembali, UNIC, Brothers United dan Tega Allah, album antarabangsa lah. Dan saya susun album ini bagi saya sendiri kerana menunjukkan timeline itu sendiri daripada tahun 1997 sehinggalah tahun 2010 ya. Dan seterusnya, okey, saya ceritakan di sini. Dari puji-pujian, Raihan mengutamakan kelebihan vokal harmoni mereka dalam album pertama mereka, dan memang penuh harmoni mereka, dan mereka menggunakan muzik percussion sebagai asasnya, dan beralih pula kepada Pergi Tak Kembali. Dan macam saya cakap sebentar tadi, mereka mendapat sentuhan daripada kumpulan KRU. Bagi saya memang dah mula moden, tapi macam sebelum saya cakap sini, ada kontroversi jugalah daripada orang ramai ketika tahun 1999 begitu, kerana menggunakan alat muzik baru. Dan lepas tu album UNIC, bagi saya UNIC adalah kebangkitan muzik yang bertali seperti gitar, keyboard, drum, seperti lagu yang kita dengar UNIC, lagu yang bergitar seperti lagu Jalinan, lagu seperti Ainul Madiah dan sebagainya lah. Dan bagi saya dia mendapatkan gaya, mungkin masa itu mereka masih muda, mereka cuba mendapatkan tarikan anak muda itu sendiri, dan bagi saya agak catchy, tapi mesej masih sampai lagi. Okey,
seterusnya album Brothers Reunited, bagi saya album ni agak drastik kerana, dan album ni satu reunion pada Kumpulan Brothers itu sendiri kerana Yasir Sulaiman yang kita kenal ketika dia solo, dia membawakan genre world music, dan ketika Yasir Sulaiman reunion bersama Brothers, dia membawa keketengahkan genre world music itu dalam Kumpulan Brothers itu sendiri. Dan seterusnya album Thank You Allah, bagi saya itu betul-betul pop global Islamik. Jadi kita nampak tasawuf itu bukan sekadar muzik, itu berubah. Jadi strategi dakwah pun makin berkembang. Okey, seterusnya. Boleh ya? Boleh selesaikan. Okey, saya simpulkan di sini ya. Okey. Last word. Okey, saya tutup sini. Kalau kita rumuskan nasyid ni sebenarnya bagi saya lambang keseimbangan antara tradisi dan inovasi. Transformasi instrumen muzik itu sendiri bukan bermakna kita buang akar kita di tradisional kita, tapi tanda industri kita ni masih hidup dan terus berkembang. Itu bagi pendapat saya lah. Nasyid ni kita dah buktikan dia boleh berubah daripada gaya, mungkin daripada rebana ke muzik moden, daripada mungkin platform daripada yang cakrapadat ke sekarang platform digital seperti Spotify, YouTube Music. Dan bagi saya dia tak ada menghilangkan roh nasyid itu sendiri. Tapi bagi saya mesej dia tetap sama, dakwah dan ketenangan jiwa. Okey, itu sekian daripada saya itu sendiri. Tapi saya cuba nak bagi satu pendapat di sini dan persoalan pada puan-puan dah. Bagaimana daripada tuan-tuan dan puan-puan sini melihat genre nasyid ini dalam masa 20 dan 30 tahun akan datang. Sekian, terima kasih kepada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Semua dah mengantuk muka. Saya pun mengantuk sebenarnya. Okey, sebenarnya pembentangan ni adalah satu percubaan saya, my attempt. Sebab sebelum ni saya ada buat sikit kajian tentang Sufi, tentang Sufism, tentang muzik Sufi dan tentang sejarah Sufism sedikit. Cuma sekarang ni saya nak cuba kaitkan bagaimana Sufi telah memainkan peranan dalam pembentukan nasyid. This is not the conclusion lah, bukan saya menghasilkan satu final findings or whatever. It's just lebih kepada persoalan. Dan saya memerlukan juga input daripada rakan-rakan dalam bidang nasyid, termasuk Prof dan sebagainya, bagaimana kita nak boleh memperbaiki lagi, bagaimana kita boleh mencari kaitan dan juga pengaruh Sufism di dalam perkembangan nasyid. Kuat sangat kot. Okey, sedikit tentang tasawuf atau Sufism. Ini gambar daripada Asia Tengah. Banyak interpretasi tentang apa itu Sufism dan antaranya adalah yang kita boleh simpulkan adalah daripada beberapa penulis di sini. Saya petik bagi kita petikan salah satu ini pada Abdul Rahman Mahmud. Hakikat sebenar tasawuf itu ialah tercapainya kebersihan diri, zahir dan batin. Maknanya lebih kepada penyucian dalaman diri dan melalui beberapa amalan-amalan dan juga kepercayaan lah. Adalah zikir dan sebagainya, dan dia tertakluk kepada tarikat-tarikat tertentu. Tapi pada dasarnya bila kita orang Islam di Nusantara ni, memang kita basically our practices adalah Sufi based. Cuma tak semestinya terikat kepada sesuatu tarikat, tapi basically-nya itu. Okey. Tentang nasyid, saya tak perlu tentang daripada Prof Bat daripada awal pagi tadi kita dah dengar dah nasyid, sejarahnya, definisinya dan sebagainya, jadi saya tak perlu nak panjangkan. Ini adalah gambar daripada di Kelantan, di Kota Baru, ada satu persembahan nasyid dan saya tertarik tengok ada, sebab Kelantan kita tahu kan sebelum ni nasyid di Kelantan tahun 1990-an banyak kesenian tradisi telah diharamkan. Tapi kerajaan mengambil pendekatan nasyid okey. So kerajaan sangat menggalakkan nasyid. Jadi persembahan nasyid itu berkembang pesat pada tahun 1990-an, awal 2000 di Kelantan. Dan sedikit tentang sejarah tasawuf di Nusantara. Kedatangan Islam di alam Melayu ini boleh dikaitkan dengan pendakwah Sufi. Seperti juga yang dimaklumkan oleh Dr. Lutfi tadi di awal tadi, maknanya termasuk dengan kesenian-kesenian dia sekali.
hadrah dengan berzanji dan sebagainya. Dan terbentuk hasil daripada itu kita boleh dapat contoh-contoh daripada teks-teks Melayu lama. Ada dalam tu sejarah Melayu, misal Melayu, adat Aceh dan sebagainya, ada disebutkan tentang amalan-amalan. Contohnya macam adat Aceh ada. Dan juga perkataan-perkataan term-term yang digunakan dalam tasawuf ada kita jumpa dalam teks-teks ni. So dia sebagai satu proof lah mengatakan pengaruh tasawuf ni dan Sufism ni memang daripada beratus tahun dah berakar umbi di dunia Melayu. Dan adalah banyak contohnya tarikat-tarikat Ahmadiyah, Qadiriyah, Syatariyah, macam Naqsyabandiyah dan sebagainya. Dan kita ada juga lah ahli-ahli sufi yang terkenal. Contohnya Hamzah Fansuri kita tahu, Abdullah Burhanpuri, Syamsuddin As-Sumatrai dan sebagainya. Dan tarikat-tarikat ini masih aktif. Saya pernah buat sedikit kajian tentang Naqsyabandi Al-Haqqani, baru ini masih lagi aktif. Dulu pernah diharamkan sebentar, lepas itu dihidupkan semula, baru-baru ini sebagainya. Dan bagaimana kita boleh term performative Sufism, termasuk zikir, termasuk even tarian, zapin dan sebagainya, ada elemen-elemen Sufism tentu. Dan bagaimana boleh dikembangkan, dibenarkan dalam Sufism itu. Jadi kita tengok daripada apa yang ditulis oleh Hamelun ni, seorang pengkaji. I think he's a judge, I'm not sure. Sufi music never was a marginal sectarian phenomenon in the musical culture of the Muslim world. On the contrary, it constituted the main outlet for musical creativity in the religious context. Maknanya memang digalakkan. A very important aspect Sufism, memang music, dance, movement, memang very important aspect sebagai satu bentuk ibadah, one form of getting closer to God. Jadi keluarlah hadrah, maulid dan sebagainya, memang dipraktiskan dan digalakkan. Even bukan sahaja lagu-lagu Islam ataupun Islamic base, tapi traditional music ataupun performance art pun ulama-ulama sufi benarkan. Contohnya di Kelantan saya jumpa seorang pengamal menteri. Pengamal menteri seorang tu nama dia Pok Ju. Dia kata ulama sufi tu dah benarkan dia main menteri. Menteri tu diharamkan di Kelantan, tapi dia kata ulama sufi dulu okey. Even saya pernah kata Sumarsam ni seorang pekaji Indonesia di Jawa dengan gaji Kamilan. Dia pun menyentuh tentang bagaimana ulama-ulama sufi ni very tolerant terhadap muzik, termasuk muzik-muzik tradisi, contohnya gamelan, wayang kulit sebagainya. Dan dia gunakan sebagai medium dakwah di Pulau Jawa. Jadi Sufism dengan muzik dan juga performing arts in general sangat-sangat digalakkan. Dan ini adalah satu buku, saya rasa semua tahu buku ni, daripada Syed Muhammad Naqib Al-Altas. Dia menceritakan bagaimana Sufism dipraktis di dunia Melayu. Buku ni kalau tak saya tahun 1963 atau 65, dia dah sebut tentang nasyid. Ada. So maknanya according to him, nasyid tu is part and parcel of Sufism. Maknanya ada elemen-elemen Sufism yang dipraktikkan dalam tarikat-tarikat ataupun dalam pergerakan Sufism. Okey, ini satu contoh lah. Ini kumpulan khasidah, tapi diorang ni daripada tarikat Naqsyabandi. So dia ada tarikat dia. Dan dia membuat persembahan di Pulau Pinang. Diorang ni daripada Sungai Petani. Okey, ini satu mungkin diorang tak kenal. Ini adalah Rebana Kercing di Kelantan, Sufi based. Mereka juga ada kitab-kitab mereka. Yang menariknya, kitab-kitab dia ni, lagu-lagu di lirik ini dinyanyikan dalam bahasa Parsi dan Arab, dan siapa pun tak faham. Tapi dia consider as so-called sacred text. Maknanya zaman dulu masa macam kitab Marhaban, kitab Berzanji, di mana tidak diubah. Kitab-kitab tu dianggap ada satu elemen-elemen sakral dalam kitab tu. Jadi tak diubah. Cuma yang berubah tu apabila nasyid contemporary inilah. Bila sampai di nasyid contemporary ini, it's a turning point di mana macam free for all. Kita bebas untuk menghasilkan karya-karya baru. Dan yang menariknya, karya dia walaupun tak faham, tapi diteruskan juga.
Dia ada lagu-lagu dia. So ini salah satu contoh di mana kita ada element of secret tu di situ. Sebab dia perlu kekalkan benda walaupun tak faham. It make no sense, tapi itulah dia yang dia mean. Ini satu yang ni saya ambil daripada Naqsyabandiyah Haqqani di Bukit Damansara. Saya play sekejap lah. Ini baca. Okey, saya rasa semua tahu okey. Tapi itu adalah daripada zawiyah di Bukit Damansara masa haul Quraisy. Raja Ashman. Raja Ashman ni adalah khalifah kepada Naqsyabandiyah Al-Haqqani dan almarhum dah. Okey, ini adalah dia punya ni. Okey. Ini saya nak cerita ni cerita tadilah tentang toleransi tadi, tentang bagaimana qasidah, berzanji, zikir labor ni semua adalah alunan syair mengisahkan kisah Nabi Muhammad. Dia ada kitab-kitab dia, spesifik kitab. Dan yang saya cakap tadi lah, macam menteri tadi ya. Dan juga bagaimana orang Jawa pun, orang-orang ulama-ulama sufi di Jawa sangat bertoleransi terhadap muzik. Dan muzik ni dianggap satu elemen yang penting dalam tasawuf. Okey, kita berbalik kepada zaman sekarang ya. Dan daripada toleransi itulah munculnya pelbagai genre, dan juga salah satu daripadanya adalah bukan mesti genre lah, satu nak kata macam ni, dia berkembang dengan begitu pesat dalam kadar yang cepat dan kadar yang lebih besar, lebih glamour. So kita tengok kan kebelakangan ni kan, dalam 4-5 tahun sudah ni baru ada konsert-konsert besar, salawat, konsert-konsert Maulidur Rasul, dan ini adalah, dan dia dibiayai dan disokong oleh kerajaan negeri, kerajaan pusat sokong. Dia habib-habib daripada Indonesia yang datang. Okay? Dan ramai juga yang kritik. Kata this is not religious lah, this is not maklum ni lah. Okay. Alright. Okay, ini adalah Islam dan nasyid dalam Melayu. Ini saya rasa kita dah tahulah lah. Saya tak perlu guna lah. Ini adalah tentang nasyid sikit, tentang dunia Melayu. Saya rasa tak payah go through. Ini juga Suraya. Satu benda saya nak sentuh menarik adalah di instrumentation dia. Bagaimana, sebab tu saya question semalam, mengapa kita konsep ni tak sampai ke tanah Melayu, kan? Dia tak sampai, dia sampai di Indonesia saja kan, instrumentation di masa tu dia main gambus dan sebagainya, tak sampai ya, tak dibenarkannya. So maknanya ulama-ulama di sana lebih bertoleransi dengan penggunaan alat muzik dan di sini kan, masa even nasyid contemporary apa dia keluar semua tak berani nak main instrumen lagi, main gendang saja. Kan masa tu kan mungkin disebabkan oleh fatwa masa tu mengatakan muzik digunakan main alat paluan saja, alat bertali tak boleh sebagainya. So mungkin mereka masih berpegang pada itu betul. Tapi di Indonesia boleh. Kan main keyboard kan, even ustaz tu pun keyboardist, yang Ustaz Al-Baqi tu keyboardist. Okey, tak apa ustaz nama ini kemudian kita datang Malaysia kan, ya, still instrumen dia adalah cuma percussion saja, tidak ada string instruments. Okey, sedikit tentang pengaruh tasawuf, saya kena cepat sikit. Saya cuba mencari tapi the main argument boleh saya present sini adalah that tolerance tu. Maknanya the toleransi ulama-ulama tasawuf terhadap performing arts tu sangat tinggi, dan sebab tu dia membantu dalam mengembangkan vocal arts. Dia mengembangkan vocal arts. Dan satu saya cuba juga mencari elemen-elemen sufism dalam lirik. Saya dapatlah 2-3 lirik di sini, saya akan kongsikan sikit. Adalah lirik contohnya macam Zikir Hati, komposer daripada Intim adalah, this is very direct lah Sufi punya ni. Contohnya ni zikir dia apa, dia konsep tasawuf dia, tazkiyah al-nas, zikir, ni konsep tasawuf, dan kita cubakan dapatkan relate daripada lirik tersebut. Adalah sedikit connection di situ. Mungkin secara sedar atau tak sedar dia menulis salah satu mungkin pengaruh-pengaruh sufism daripada syair-syair dan sebagainya. Contohnya metafor, digunakan metafor begini ya, bahasa-bahasa simbolik sufism, nilai-nilai sufism ya dalam ni. Dan ini satu lagi lirik kini yang semalam dia orang perform, sama juga ada juga elemen-elemen tema-tema sufism dari segi, sebab kalau kita tengok macam karya-karya sufism pun banyak menggunakan simbolism, mutiara dan sebagainya. Dan ini adalah sebahagian yang dapat kita jumpalah. Mungkin banyak lagi lah, tapi ini yang saya bagi contoh sikit je lah. Okay, macam mutiara dan sebagainya. Dan
dalam Sufism, poem penting. Poem. Saya pernah ke Pakistan, ada satu Sufi punya makam Sufi, Abdul Latif. Dia poet. Tapi dia diangkat sebagai seorang wali. He's a poet, tapi dia punya level dia level wali. Dan muzik dimainkan di makam dia 24 hours. Music is being played. Pemuzik dia pakai hitam, dipanggil fakir. So dia akan main sitar dan 24 hours muzik dimainkan. Dan pemuzik-pemuzik itu dianggap suci lah. Orang yang macam sakit, budak-budak sakit dibawa pergi dapat berkat. Semua tu. Jadi saya melihat itu sebagai satu poetic poem itu sangat penting dalam Sufi culture. Dan mereka diangkat sebagai ulama besar, sebagai wali, dan makam-makam mereka ada pilgrimage, kan? Bukan saja orang Islam, orang bukan Islam pun pergi pilgrimage, dan muzik dimainkan 24 hours. Saya rasa bukan saja di Pakistan, di India pun sama, dan muzik dimainkan. Dan ni nak ceritakan bahawa how poems ataupun syair-syair ini sangat penting dalam Sufism. Okey, kita nak cerita balik kepada asal ulama-ulama Sufi datang yang buka sekolah-sekolah pondok dan sebagainya di Kelantan, Terengganu. Dan dalam sekolah pondok pun ditanam benih-benih performing arts juga, vocal arts. Salah satu yang zaman sekarang ni nasyid lah. Nasyid di sekolah-sekolah sangat popular. Di Kelantan, budak-budak sekolah semua memang, di universiti, sekarang dia jadi part on partial of education, Islamic education. Dan dia juga sebagai satu alternatif lah kepada hiburan ala barat yang melalaikan, betul ya kan? Jadi this is a good alternative pada budak-budak untuk calculate Islamic values di samping sebagai alternatif, hiburan alternatif. Okey, saya nak kena baca. Saya old school sikit nak kena buat. Okey, alright, just nice. Ini saya punya conclusion lah. Sebenarnya ginilah. Kajian ni dia bukan satu yang menyeluruh. This is just a starting point. Saya nak cuba nak try out. Nanti mungkin saya dapat input daripada pengamal-pengamal atau practitioner nasyid sini, sama ada how far does Sufism membantu ataupun memberi kesan terhadap karya mereka. Dan ketiban Islam kita daripada Sufi, membentuk amalan Sufi seperti qasidah, berzanji sebagainya. Dan apa yang disebut sebagai Lamia, saya suka Lamia Faruqi. Sama you all familiar, dia ada dia memperkenalkan satu term Handasa al-Saud. Handasa al-Saud ni adalah the art of sound. Rather than they define music, Islamic music, they define the whole, kalau kita kata music lah Islam, tapi to her is the art of sound. Sebab ada certain element dalam Islam, perform vocal arts, dia tak consider as music. Contohnya baca Quran. Kita kata baca Quran tu music ke? So, tak, kan? So, kita to be on the safe side, they use the term Handasa al-Saud, vocal arts. Maknanya vocal arts ni termasuk bacaan Quran, azan, termasuk juga qasidah dan sebagainya. Dia ada piramid, kalau tengok dia ada buat piramid dia tu, from baca Quran. Dan nasyid ni is a continuation of that. It is a continuation of that performing arts, part of the partial performing arts of performative Sufism tu, termasuk daripada atas Quran. Sebab tu dalam nasyid awal dia ada makam-makam yang digunakan sama macam kita baca Quran, the same makam. Dan I would say asalnya makam semalam tu kita question juga, mengapa tak dikekalkan makam-makam gaya-gaya muzik tu, bila masuk contemporary seolah-olah hilang terus. Tak ada dah guna elemen makam, cara nyanyian, rhythm tu. I would call it macam de-Arabization. De-Arabization maknanya nasyid contemporary trying to detach itself from so-called Arab influence. So dia modernize. Bila dia detach from, sebab dulu Arab dengan Islam sangat, maknanya kalau Islam tu adalah Arab lah, Arab tu adalah Islam lah. So nyanyian dalam Arab dulu asal-asalnya nyanyian mesti dalam bahasa Arab, tidak. Tak ada siapa yang berani nak tukar.
Tapi sekarang ni bila nasyid contemporary ada, dia buka satu ruang yang baru to de-Arabize, menjadi modernkan dia. Dan some people may see it as satu yang kurang sakral berbanding dengan dulu. Sebab dulu dijaga kitab-kitab tu tak berani nak ubah, tak berjanji semua. Tapi bila sampai contemporary, as if dia buka satu ruang yang baru. Tapi saya ingin berhujah di sini bahawa semuanya datang daripada amalan Sufism lah. Termasuk daripada awal performative Sufism, tolerance dan juga elemen secara sedar tak sedar ada elemen-elemen itu yang sangat poetik. Maksudnya poetik tu datangnya daripada elemen. One of the important elements dalam Sufism. Dan basically itu ialah kot. Adalah konsep-konsep tu mahabbah dan sebagainya, tawakal, rohani dan dia boleh move dalam situasi yang moden sekarang ini dengan situasi dengan current situation. So maknanya keanjalan Sufism tu terbukti dalam continuation of nasyid contemporary ini. So okey kot, itu saja. Terima kasih.